Pada 11 Mac 2025, Persatuan Pelajar Asasi Pengurusan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar serta Pusat Asasi Pengurusan telah menganjurkan Majlis Iftar di Dewan Sri Angsana, EDC-UUM. Majlis ini dihadiri oleh pelajar, staf serta barisan kepimpinan Universiti Utara Malaysia. Majlis pada kali ini yang dianjurkan oleh Pusat Asasi UUM bertujuan mengeratkan ukhuwah khususnya antara Naib Chancellor UUM bersama barisan kepimpinan Persatuan Pelajar Asasi Pengurusan di samping dapat memuliakan bulan Ramadan yang barakah ini. Presiden Persatuan Pelajar Asasi Pengurusan sesi 2024-2025, Muhammad Thaqif Amsyar Azman berkata, Persatuan dengan kerjasama Pengurusan Pusat Asasi Pengurusan telah melaksanakan dan merancang lebih 39 program yang memberi nilai dan manfaat kepada semua pelajar bagi memastikan pelajar dapat menjadi pemimpin yang cemerlang pada masa hadapan. Dalam ucapan Naib Chancellor, Profesor Dato Dr. Muhammad Fuad Sakdan berkata, sesungguhnya pengisian program-program yang telah diatur oleh Pusat Asasi UUM merupakan satu inisiatif yang sangat baik di bulan Ramadan ini dan hikmah utama ibadah puasa adalah satu bentuk ibadah yang disyariatkan untuk manusia tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Program ini turut disertakan dengan tazkirah Ramadan bertajuk Ramadan Membentuk Kepimpinan Unggul, disampaikan oleh Dr. Amirul Hakim Abdul Ghani. Semoga program seperti ini terus memupuk semangat ukhuwah dan kebersamaan dalam kalangan warga asasi UUM.